Okay, Assalamualaikum. Juri, terima kasih join. Masya Allah. Orang pertama juri. Terima kasih join. 28 Ogos 2026. Masya Allah. Sami, terima kasih join. Gedung Rezeki, terima kasih join. Ahahu, terima kasih join. Jamal, terima kasih join. Said, terima kasih join. Din Ben, terima kasih join. Zari, terima kasih join. Saya, terima kasih join. YouTube, anybody home YouTube? Macam biasa. Kalau live nak kena tanya YT, anybody home? Abdul, masih join. Abdul Hadi, masih join. Okey. Mungkin banyak orang kata, lama lah Miss Surah tak buat live. Memang lama lah Miss Surah tak buat live. Sibuk kerja. Minta maaf banyak-banyak lah. Sibuk kerja. N92, terima kasih join N92. Thank you for the gift. Okey, kita mulakan berita kita hari ini. Okey, Waalaikumsalam. Berita kita hari ini, berita kita intelijen. Berita intelijen ni Miss Surah dapat seminggu sekali atau 2 kali je. Okey, berita intel lah. Daripada dalam. Ada orang dalam dekat Pakistan ke, dekat mana ke, dapat 1 minggu dalam 2 kali lah kita dapat. Tapi Miss Surah hari buat berita dekat WhatsApp group. RM30 setahun. Okey, WhatsApp group. Siapa yang nak berita hari-hari, join WhatsApp group lah. Jadi berita intelijen yang kita dapat, yang terbaru lah, minggu lepas tak silap Miss Surah, iaitu Uncle Sam US cuba nak berhubung dengan Iran, tapi bukan melalui Pakistan. Okey, Pakistan dah habis. 2 minggu lepas Pakistan, wakil dia dah habis dah. Dah tak larat lah nak berbual lagi dengan Uncle Sam ke. Dah tak nak jadi orang tengah lah. Penat sangat. Kerana apa? Kerana tak boleh pergi mana-mana. Benda yang sama mereka bincang. Jangan lupa share semua. Jangan lupa share. Jadi tak boleh pergi mana-mana. Jadi Pakistan dah penat. Okey. Kenapa pula YT boleh terkeluar pula ni? Miss Surah ada masalah sekarang. Miss Surah punya TikTok, Miss Surah punya YT problem sekarang. Macam dah wanted lah senang cerita. Sebab tu hari-hari nampak YT terkeluar. Kena tenang. Jadi dia dah tak larat. Jadi dia dah tak larat. Jadi dia Uncle Sam cuba pergi ke Kurdistan. Okey, dia cuba pergi ke Kurdistan untuk direct berbincang dengan Iran, IRGC, direct. Okey, jadi apabila mereka berbincang dengan Kurdistan, suruh cuba masuk balik dekat YT live.
Okey, dah masuk balik dekat YT. Mereka cuba nak berbincang IRGC dekat Kurdistan. Kurdistan pun ada presiden Kurdistan ni. Kerana apa? Kerana mereka nak berbual direct, bukan dengan kerajaan bukan dengan kerajaan Iran, tapi dengan IRGC, orang kuat IRGC. Tapi cara mereka nak mendekati IRGC dekat Kurdistan ni macam mereka nak jadikan Iran ni macam Venezuela. Faham tak? Venezuela, mereka dah tabur baja, tabur dedak dekat Venezuela. Sehingga kan anda bayangkan dekat Venezuela tu, ketika hari serangan Uncle Sam terhadap Venezuela, misail pertahanan udara sebiji pun tak dilancarkan hari tu. Okey, dah buka balik dah YT. YT, anybody home? YT, tolong type apa-apa. Anybody home? Mesti orang nak lihat ada connection tak. Jadi sebiji menteri misal pertahanan udara pun tak ada. Jadi mereka nak jadikan Iran ni Venezuela. Mereka nak tabur dedak lah. Berbilion mereka janji. Mereka janji berbilion kepada IRGC. Pemimpin-pemimpin IRGC. Tapi jalanlah. IRGC punya tu tak terima. Okey. Jadi dekat situ dah mati dah. Dekat Kurdistan tu mati. Dalam pada masa yang sama. Ini cerita ni 2-3 minggu punya berita. Mr. Ura ceritakan dengan anda. Dekat TikTok, dekat YT ni. 2-3 minggu punya berita. Jadi dalam masa yang sama, Israel pula hantar 2 drone serang pejabat Presiden Kurdistan. Mereka kata Iran. Iran tak serang. Sekarang banyak misal yang drone-drone yang mereka lancarkan ni, misal ke apa ni, semua propaganda. Masih adik, semua propaganda. Mereka nak menuduh Iran mulakan perang sekarang. Padahal Iran sekarang relax. Iran relax je. Okey, cuba nak duduk di meja rundingan ke apa ke, mereka cuba. Jadi mereka cuba nak menuduh Iran sekarang. Jadi dekat Kurdistan pun tak berjaya, dekat Pakistan pun dah tak berjaya untuk duduk di meja rundingan. Inilah berita intelijen 1-2 minggu ni yang Mr. Ura dapat tiap-tiap minggu lah. Tapi Mr. Ura akan selalu update dekat WhatsApp group sahaja. Sekali-sekali bolehlah buka apa tu. Jadi berita kita yang kedua. Ukraine meminta Elon Musk untuk membantu menyerang ke dalam Moskow sejauh. Mula-mula dia minta tolong untuk buka lah Starlink dekat Rusia tu, bagi pada dia. Jadi mereka dapat gunakan 200 km. Selepas dapat 200 km, mereka akan minta 300, 400 km, 500 km, 1000 km. Dalam Rusia mereka boleh bom. Mereka nak buat serangan besar-besaran terhadap Moscow Airport. Mereka nak menyerang menggunakan drone. Okey, jadi mereka minta tolong Starlink, Elon Musk. Elon Musk tak bagi. Elon Musk tak bagi kerana Elon Musk tak tahu. Putin pernah bagi amaran, kalau kau banyak sangat buat aku pening kepala, Rusia pening kepala. Rusia ada misal yang boleh menembak satelit ke atas. Bila-bila saja Rusia boleh lancarkan. Tapi Ukraine tetap akan dapat. Dia tetap akan dapat kerana apa? Pentagon tetap akan bagi kepada Ukraine untuk menggunakan benda ni. Kerana apa? Intelijen serangan Ukraine semua kebanyakannya daripada Uncle Sam lah. Uncle Sam kalau tak bagi, masih cak. Uncle Sam kalau tak bagi, mereka tak akan dapat menyerang ke dalam Rusia. Okey. Jadi Ukraine tetap akan dapat, dan Mr. Ura dapat rasakan perang ni akan lebih
panaslah. Kerana apa, sekarang pun Rusia dah mula menyerang shopping center dekat Ukraine. 1-2 hari ni Rusia melancarkan serangan dekat shopping center dekat Ukraine, dekat Kryvyi Rih, nama tempat tu. Dan Rusia kata shopping center ni ada simpan drone lah, spare part drone dekat dalam shopping center tu, dan Rusia mengebom dengan drone double tap. Maknanya lepas satu drone dah jatuh, lagi satu drone nanti ikut kat belakang. Itu dia panggil serangan double tap. Dan menyebabkan kemusnahan 100 orang cedera, 16 orang terbunuh. Kan? 16 orang terbunuh. Kenapa shopping center? Kerana Ukraine memulakan. Ukraine yang memulakan serangan terhadap syarikat-syarikat macam syarikat delivery, macam parcel, syarikat barang, orang beli barangan online. Jadi sebelum mereka mendapat barang tu akan dikumpul dekat satu gudang yang besar. Jadi lepas tu baru mereka akan dibagikan kepada orang yang untuk penghantaran ke rumah-rumah. Jadi Ukraine menyerang gudang-gudang ni. Mr. Ura dapat rasakan dah banyak juga gudang-gudang ni musnah. Mr. Ura rasa dekat atas 5 ke 6 biji kebakaran yang besar berlaku. Anda bayangkan barang-barang parcel ni kalau dah kena drone Ukraine macam mana jadi dia. Benda tu mesti terbakar besar punya. Jadi mereka sukakan serangan yang kecil tapi asap dia lebih. Publicity murahan yang Ukraine lancarkan sekarang. Publicity murahan. Mereka nak serangan drone yang kecil tapi asap biar lebih. Biar nampak macam kemusnahan tu memang menakutkan lah. Dan sebab tu Rusia membalas. Bukan itu saja, Rusia juga mereka menyerang pam-pam minyak. Pam-pam minyak yang berada dekat border Rusia Ukraine, atau border Rusia yang Rusia rampas daripada Ukraine. Mereka menyerang, mengebom pam-pam minyak ni dengan drone, meletupkan. Jadi dah tak ada minyak lagi lah, senang cerita, dekat border Rusia Ukraine. Kerana apa? Rusia dapat mengesan yang Ukraine menggunakan lori pickup, lori pickup, dan boleh membawa 2 drone. Mereka membawa 2 drone dan mereka menggunakan drone ni untuk menyerang ke dalam Rusia. Jadi lori-lori ni perlukan minyak. Jadi Rusia nak halang dia daripada pergi jauh mendekati Rusia. Jadi mereka terpaksa mengebom pam-pam minyak. Jadi apa yang kita belajar ni sekarang ni, ingatlah satu hari nanti kalaulah negara kita berperang, jadi pam-pam minyak pun akan menjadi masalah, akan diserang. Ini semua taktik perang yang baru. Jadi dapat mengurangkan serangan drone terhadap Rusia. Dan kita cerita sedikit tentang Kim Jong Un. 1-2 minggu ni Mr. Ura dapat rasakan Kim Jong Un ni macam ada meletup nama dia. Meletup gila nama dia dekat media masa antarabangsa. Betul tak? Anda ada perasan tak? Anda boleh WhatsApp dekat message Mr. Ura, video mana-mana Mr. Ura, nanti Mr. Ura akan bagi anda nombor telefon Mr. Ura, Wasabi Group. Jadi North Korea ni ada meletup setelah beberapa minggu ni North Korea menghantar 100 lebih misail mereka ke Rusia.
Jangan cakap misal. North Korea orang semua tahu North Korea. Faizal, betul Mr. Ura. Okey. Jadi, bila dah hantar 100 lebih misal ni bukan kerana Rusia tak ada senjata. Bukan. Dia nak test power dia punya misal tu. Tepat ke tak tepat? Okey, ketepatan tu perlu. Jadi tepat ke tak tepat? Dia nak test power. Jadi ketepatan tu best. Kerana apa? Anda ingat ketika baru-baru perang Ukraine, North Korea juga bagi buat senjata untuk Rusia. Mula-mula sekali artillery shell 152. Rusia menggunakan 152, US menggunakan 155. Okey, jadi North Korea supply Rusia 152 artillery shell kepada Rusia. Dan Mr. Ura tak boleh lupalah, salah seorang pemimpin Rusia mengatakan iaitu dia tak kisah kalau artillery shell ni, kalau ketepatan dia jangan di luar 100 meter daripada target. Katanya jangan keluar daripada 100 meter daripada target, mereka akan terima artillery shell ni. Jadi sampai sekarang lah North Korea supply Rusia artillery shell 152. Baguslah untuk emas. North Korea akan dapat gaji dengan duit emas. Money untuk negara mereka. Jadi janganlah tengok video North Korea miskin ke apa, janganlah Anda ketinggalan zaman lah Mr. Ura rasa anda bagus duduk dalam hutan. Kalau anda ingat North Korea ni miskin lah apalah, minta maaf lah, pergi duduk dalam hutan lagi bagus. Buka mata. Jangan banyak tengok cerita Ultraman ke Superman ke apa-apa man ke, jangan banyak tengok cerita macam tu. Kerana apa? Jangan ketinggalan zaman. Jadi sekarang ni North Korea hantar misal ni dan berjaya mengebom Odessa. Odessa, bandar pelabuhan kedua terbesar Ukraine. Jadi dari situ negara-negara South Korea pun nampak, alamak, baguslah dia punya misal lah. Okey. Terus Presiden South Korea cakap, kami nak berbaik dengan North Korea lah, apalah ini. Dengan Donald Trump pun sama. Hubungan saya dengan Kim Jong-un bagus. Dia kata, dulu kan dia pernah jumpa Kim Jong-un kan. Jadi dia cakap, hubungan kami baiklah, apalah ini. Kerana orang tu dah menjadi satu negara supply senjata. Jadi sekarang ni mereka perlukan senjata. Jadi nak cari siapa? Carilah negara-negara macam North Korea ni. Tapi jangan ingat North Korea akan gadaikan hubungan antara mereka dengan Rusia ke, mereka dengan China ke, mereka dengan US ke, dengan Iran ke. Mereka nak gadaikan hubungan dia dengan kerana benda macam ni. Mereka takkan gadaikan kerana mereka ada perjanjian blood brother. Mereka ada perjanjian blood brother. Mereka ni kawan baik, sahabat baik. Bantu-membantu antara satu sama lain ketika saat susah senang. Jadi jangan ingat negara-negara China ke Rusia ke North Korea akan duduk diam tengok Iran kena pukul macam punching bag, macam anjing lah ke apa ke. Tidak, mereka akan bantu. Jangan takut, insya-Allah. Kerana ini adalah perjanjian mereka susah senang bersama. Zaman sekarang ni bukan perang kerana perang dunia ketiga. Ini perang BRICS. Perang ekonomi. Kalau anda lihat, anda pandang betul-betul, ini adalah perang ekonomi. Sekarang ni kita dalam perang ekonomi. Blockade ni, blockade tu. Anda lihat sekarang macam bagaimana Rusia blockade Odessa. Pelabuhan Kiev dah tak boleh pakai. Okey, pelabuhan Kiev dah cakap ada hancur lah. Jauh nak kena naik. Daripada Black Sea tu anda nak kena naik atas jauh. Nak pergi pelabuhan Kiev dah tak boleh pakai.
Jadi mereka harapkan pelabuhan dekat Odessa tu. Odessa pun dah kena blokade dengan Iran, dengan Rusia. Dah tak boleh hantar-hantar makanan ke, ambil makanan ke dah tak boleh. Nak hantar senjata ke apa ke dah tak boleh. Jadi Ukraine sekarang dah tengah jam sekarang ni. Nak jual besi pun tak boleh, nak hantar kat negara EU pun tak boleh. Besi apa semua mineral yang mereka ada, makanan kepada tak boleh hantar pasal dah kena blokade. Jadi blokade sekarang, blokade dekat Iran pun ada blokade, dekat Odessa pun ada blokade. Jadi zaman sekarang zaman perang ekonomi. Odessa ni Mr. Ura rasa 2-3 hari ni je free, cuti, holiday. Kenapa? Kerana Steve Woodcock, tak silap Mr. Ura, Steve Woodcock berada dekat Odessa selama beberapa hari untuk melihatlah apa yang Steve Woodcock ni adalah envoy US ketika dululah, zaman beberapa tahun dululah. Dia adalah wakil US untuk berbincang dengan Rusia ke, untuk berbincang dengan siapa saja, Gaza ke apa ke. Jadi sekarang ni dia dah tak ada lagi, tapi dia datang ke Odessa untuk lihatlah apa keperluan. Jadi 2-3 hari ni Odessa free lah, tak kena misal. Kerana kalau pemimpin-pemimpin macam ni datang ke satu tempat dekat Ukraine, mereka akan minta dulu kebenaran daripada Rusia. Kami datang sini lah, jangan bom. Okey. Jadi mereka 3 hari Odessa free daripada misal Rusia. Kerana apa? Odessa dah tak ada sistem pertahanan udara lagi. Dah tak ada langsung. Ukraine dah tak ada langsung. Mereka hanya ada pelancar je. Tapi misal dah tak ada. Sampai sekarang mereka korek pun mereka tak dapat. Hari tu dapat pun dekat South Korea pun berapa biji je dapat. Dekat South Korea. South Korea tak boleh bagi banyak-banyak. Sorry. Jadi mereka perlukan misal pertahanan udara, memang mereka tak ada. Jadi itulah sekarang Ukraine betul-betul jadi punching bag kepada Rusia. Jadi mereka gunakan North Korea ni bukan berita yang North Korea menjual senjata. Bukan. Mereka jadikan, Rusia dah tak ada senjata. Sebab tu Rusia perlukan senjata daripada North Korea. Nampak? Mereka dah pusing dia punya cerita tu. Rusia dah tak ada senjata. Rusia dah tak ada askar. Sebab tu perlukan askar daripada North Korea. Kalau dulu North Korea menghantar askar untuk training apa semua, ingat tak dekat Kursk, masa perang Kursk. Sekarang ni North Korea hantar askar. Bukan saja askar, mereka menghantar drone operator. Mereka menghantar drone operator untuk train. Satu hari nanti North Korea pun akan berperang. Dia tahu satu hari nanti dia akan berperang. Jadi apa salahnya dia hantar askar dia pergi berlatih diri, melihat situasi perang yang sebenar, kan? Jadi dia balik dapatlah pangkat besar sikit kerana dah berlatih perang yang sebenarnya. Jadi North Korea hantar askar untuk berlatih drone operator. Untuk Mr. Ura, kalau drone operator dekat Rusia ni tak ada masalah sangat. Kerana drone operator Rusia ni berada di dalam Rusia. Jauh di dalam Rusia mereka punya drone operator. Tapi kalau di Ukraine, Rusia dia ada drone yang memburu drone operator. Rusia ada drone yang memburu drone operator. Mereka cari signal di mana drone operator Ukraine berada, di mana dalam hutan ke, dekat semak ke apa ke. Mereka cari. Rusia ada teknologi macam ni sekarang. Semakin hari kita melihat perang Ukraine Rusia ni bukan remeh, bukan. Macam kita belajar macam mana situasi perang satu hari nanti. Jadi kita belajar, kita lihat macam mana drama-drama yang tengah berlaku dekat sana. Jadi kita tahu, taklah kita bodoh sangat kalau kita lihat cerita perang Ukraine Rusia ni. Okey. Jadi mereka nak paint story kata Rusia tak ada senjata.
Itulah sekarang Misura. Sekarang ni Trump dia nak attack Iran dengan ekonomi. Sehingga kan sekarang pun beberapa 1-2 minggu ni lah kecoh dekat internet, dekat media sosial. Kapal perang Lincoln, ada askar dia yang dah dekat 300 hari mereka berada di atas kapal tu. Misura faham perasaan askar-askar US yang berada di atas kapal tu. Kerana apa? Bila kapal kau dekat atas laut je, tak ada tempat nak maintenance, tak ada tempat nak ambil makanan, semua. Kerana apa? Kebanyakan port-port yang ada dekat negara-negara Arab dah kena bedal dengan Iran. Jadi mereka tak dapat gunakan. Jadi mereka terpaksa duduk je atas laut. Toilet sampai berkuning. Masya Allah, dia punya kotor tu. Jangan cakap tersumbat lah, kuning lah, sabun. Makan pun sayur fresh pun tak ada. Makanan fresh tak ada sampai macam tu. Kehidupan mereka atas kapal sampai ada yang cuba nak bunuh diri pun ada. Askar-askar Uncle Sam cuba nak bunuh diri pun ada. Kerana dah tak tahan dah. 300 hari kita sebagai manusia berperang selama 6 bulan aja. Bila dah berperang 6 bulan, balik 6 bulan rest. Lepas tu pergi perang lagi 6 bulan. Ini tak ada sampai dah dekat 300 hari, macam mana? Kan? Mereka nak gantikan dengan siapa? Sehingga kan sekarang kapal yang menggantikan Lincoln ni semalam tak silap Misura, 2 hari ni sampai dekat Laut Arab kan. Dah sampai dah untuk menggantikan dia. Ini adalah kali pertama tidak ada kapal perang yang ada jet dekat atas. Ini adalah kali pertama. Maknanya mana kapal perang mereka yang ada jet? Semua banyak dah kena bedal dengan Iran. Tengah repair. Misura dapat rasakan tengah repair sekarang. Kenapa? Tempoh hari punya perang. Kerana kalau tak dia mesti hantar kapal perang yang ada jet. Betul. Jadi kenapa dia hantar kapal perang yang tak ada jet? Tak silap Misura yang sekarang ni dia hantar Bush, tak silap Misura. Kapal perang Bush. Tak ada jet. Hanya senjata saja. Okey? Jadi Misura tak boleh salahkan askar-askar US yang berperang terlalu lama. Tak ada rest. Mereka ingat perang ni sekejap je. Mereka pun tak sangka perang ni akan lebih lama. Dan sekarang ni Iran akan buat perang ni akan lebih lama Iran akan buat. Tapi itulah, dunia ni akan berubah. Macam mana minyak akan dibawa masuk, keluar ke dalam dunia ni akan berubah. Tapi harga naik sedikit lah, jangan marah. Hello bro, long time no live for the holiday. Yalah. Mr. Ura hari-hari Fikri buat berita dekat WhatsApp group Mr. Ura hari-hari buat berita kat WhatsApp group. Tak pernah cuti lagi lah, Masya Allah. Dah nak 2 tahun. Dah nak 2 tahun dah. Tak pernah cuti lagi WhatsApp group. Hari-hari Mr. Ura update berita terkini yang terbaru. Okey, yang Mr. Ura cerita dalam live ni semua berita dah 2-3 minggu. Mr. Ura cerita dengan anda. Okey, Mr. Ura tak boleh buat live hari-hari lah. Jadi askar Ukraine 80 orang yang berada dekat Jerman training lah 80 orang. Kalau dulu mereka biasa hantar dekat negara-negara EU 30,000. Sekarang mereka berani hantar 80 orang. Itu pun askar-askar yang mereka train dekat Jerman ni semua kena cekup dekat tepi jalan, tangkap masuk dalam kereta, pergi hantar kat Jerman training. Jadi 80 orang ni yang training dekat Jerman ni lari bertempiaran. Tak nak lagi pergi berperang. Jadi mereka ni dianggap kena tangkap lah. Satu hari nanti mesti akan ditangkap. Macam lari daripada latihan. Dan masalah dia sekarang, kebanyakan askar-askar ni semua dipaksa. Senang cerita, Ukraine ni dah terlalu
desperate lah. Dah terlalu desperate sehingga kan wanita pun kena pergi perang. Kalau dulu anda sebagai masa kira baru-baru perang, kira baru-baru berperang, negara-negara EU buka pintu mereka untuk rakyat Ukraine keluar daripada Ukraine pergi ke negara-negara EU dan mereka bergembira. Mereka bergembira. Mereka bergembira kerana apa? Mereka dapat bayar gaji yang lebih murah kepada pelarian-pelarian Ukraine ni. Okey. Mereka dapat bayar gaji murah untuk pelarian-pelarian Ukraine ni. Macam ni lah, lebih kurang Rohingya lah, lebih kurang lah masalah yang mereka hadapi sekarang ni. Jadi sekarang ni mereka nak pulangkan balik pelarian-pelarian ni balik ke Ukraine supaya mereka dapat latih 2-3 hari untuk pergi berperang. Tak kira lelaki ke perempuan ke, mereka akan hantar pergi perang sekarang. Mereka nak buat undang-undang baru sekarang. Jadi jangan ingat anda rakyat Ukraine anda dapat melarikan diri. Anda tidak akan dapat melarikan diri. Mereka akan jadikan Ukraine ni rakyat dia semakin berkurangan. Anda bayangkan perempuan pun sekarang mereka akan hantar. Maknanya perempuan pun akan masuk dalam lori, masuk dalam van. Mereka colek pergi hantar. Belajar tembak pakai AK-47. Pam. Okey, 3 hari pergi perang. Sampai kat medan perang dia, Rusia tengok, alamak. Dah kena drug apa. Drug pun Rusia tak pernah jumpa. Rusia kata, aku tak pernah jumpa drug apa yang dia pakai ni. Sampai macam orang bodoh jalan terus. Dia bukan pergi berperang. Jalan macam orang gila. Tak ada. Dia orang panggil meat grinder. Meat grinder. Mereka dah terdesak sekarang. Kesian lah. Mr. Ura lihat sekarang rakyat Ukraine. Janganlah negara kita jadi macam tu lah. Masya Allah. Itulah Asia pun sekarang kalau kita lihat tengok macam mana. Neighbor kita sudahlah. Neighbor kita dekat sebelah Sabah Sarawak tu, macam mana mereka buka base army dekat sana. Untuk apa? Untuk berperang lah. Mereka perlukan askar sekarang untuk berperang dengan China, untuk berperang dengan Rusia, untuk berperang dengan Iran. Dekat Iran mereka tak ada askar nak berperang. Mereka nak pakai rakyat negara Arab. Okey, soalan yang baik daripada Anwar 1. Kejap aja Ayatullah dihabisi oleh Amerika, kenapa Rusia lambat tangani Zelensky? Ni Anwar Anwar. Daripada mula, kalau anda ikut Mr. Ura sehingga sekarang, ini adalah perang ekonomi. Perang negara BRICS. Tanpa disadari adalah perang negara BRICS. Tak boleh terlalu cepat. Kalau Rusia nak habiskan cepat, boleh. Boleh Rusia kalau nak habiskan cepat. Tapi tak, Rusia slow and steady. Bila anda dah perang dengan Ukraine dekat 2-3 tahun, jadi senjata-senjata lama Soviet Union dalam dunia habis. Ingat senjata-senjata lama yang ada, senjata Soviet Union jual dengan luar negara habis. Last kali dekat Syria. Lepas Assad keluar, senjata Soviet yang berada dekat Syria ni, Amerika hantar pergi dekat Ukraine. Beli dengan kerajaan Syria, hantar dekat Ukraine. Itu adalah yang terakhir, senjata Soviet. Adalah balance sikit-sikit adalah, yang banyak-banyak punya semua dah kena taruh kat sana. Jadi sekarang ni semua senjata-senjata baru yang mereka gunakan. Mereka berperang slow. Sekarang Iran pula, anda nampak senjata-senjata, sehingga kan senjata yang mereka ada dekat dalam gudang pun dah semakin berkurangan. Senjata US dah semakin berkurangan. Anda lihat berita sendiri. Jadi tak perlu tergesa-gesa, kerana ini adalah perang ekonomi, perang dunia. Kena perlahan, tapi menyakitkan. Sekarang ni apabila perang Iran, anda lihat oil reserve dekat US sekarang ada berapa?
300 juta tong sahaja oil reserve yang mereka ada. Ini bukan Misura buat cerita sendiri. Anda boleh lihat berita antarabangsa. 300 juta tong sahaja dekat oil reserve mereka. Jadi semakin hari semakin sakit ekonomi Uncle Sam. Dan mereka cuba minta Jepun payung. Jepun pun sekarang tengah sakit. Ekonomi mereka pun sakit kerana cuba nak membantu Uncle Sam. Jadi walau macam mana pun mereka nak kena buka juga Selat Hormuz. Nak kena buka barulah dapat bernapas. Tapi selagi mereka tak dapat buka Selat Hormuz, selagi itu mereka tak boleh bernapas. Oh, ayah anda MW Hawk baru join ke apa ayah anda? Waalaikumsalam. Venezuela dan Iraq, Amerika sedut hos. Tak silap Mr. Ura, minyak dekat Iraq pun dah kena potong tau. Mereka tak boleh sedut minyak Iraq sekarang ni. Pasal apa? Kebanyakan tempat yang nak hantar minyak semua dah kena bedal dengan Iran. Dah kena bedal dengan Houthi. Terima kasih anda, Amy Hawk. Join daripada tadi. Rusia patut buat macam Amerika buat dekat Venezuela, rampas Zelensky. Zelensky ni anda tak boleh buat. Rusia tak akan bunuh Zelensky. Rusia tidak akan bunuh Zelensky. Kerana Zelensky ni badut yang senang nak dibaca. Okey, fikiran dia tu senang nak dibaca. Jadi dia tak boleh bunuh Zelensky. Rusia akan bela Zelensky. Okey, kau buatlah apa kau nak. Dia ni Zelensky tu tahu cari duit je. Pergi mana-mana cari duit untuk Ukraine, kerja dia. Tapi dia pasal perang dia tak pandai. Dia tahu cari duit, jadi biar. Dia orang habiskan senjata ke, habiskan apa ke. Habis itulah Misura dapat rasakan lagi lagi 1-2 tahun lah. Peta Ukraine pasti akan berubah. Peta Ukraine pasti akan berubah. Misura sayang Ukraine ni sebenarnya daripada dulu. Misura tu suka dia tengok dia punya permainan bola sepak Ukraine. Misura suka. Art of War, yes. Taktik untuk melemahkan US dollar, yes. Terima kasih Amy. Good evening Razali. Selamat petang, selamat bercuti. Hati-hati di jalan raya, okey? Alright. Lagi? Chief Kellogg pun dah berita dah ada semua. Okey, ini sajalah berita untuk kita hari ini. Ingat, nak berita hari-hari, join WhatsApp group. Hari-hari Mr. Ara akan bagi anda berita yang terbaru. Alright. WhatsApp dalam inbox Mr. Ura. Assalamualaikum, selamat petang. Kita doakan yang terbaik lah. Mr. Ura pun terseksa juga sekarang nak beli minyak kan. Tapi kat negara lain lagi terseksa. Kita bawah RM4 dekat US $4. $4. Ukraine Islam ke? Ada rakyat Ukraine Islam, okey? Ada rakyat Ukraine Islam. Jangan cakap Islam ni satu dunia ada. Jangan cakap Ukraine tak ada umat Islam, okey? Assalamualaikum. Selamat petang semua. Hurrah everybody. Manalah yang bulat tu. Tak ada lagi baterinya tau. Tak ada lagi baterinya. Kejap. Aku nak off